korang nak pakai RSX Winner ni, tapi korang tak tahu berapa bajet yang korang kena tinggalkan. Untuk gaji RM1,700 saja, korang dah mampu pakai motor ni actually. Jom kita kira-kira. Okay, first untuk harga bulanan, kalau korang ikat 5 tahun, dengan muka kosong, korang baru dapat harga ni RM295 je. Untuk harga road tax dan insurans pula, RM350 setahun. Tapi korang kena prepare RM29 je sebulan. Untuk minyak pula, kalau korang nak tahu, tangki dia 4.5 liter. So, korang kena prepare RM60 sebulan. Untuk servis minor pula, korang kena prepare RM80 bersamaan 3,000 km. Jadi, untuk 2 bulan, korang hanya prepare RM40 saja. Untuk wear and tear, tayar depan belakang, korang kena prepare RM300 sepasang. So, tiap-tiap bulan korang hanya prepare RM25 sebulan. Untuk sprocket dan rantai pula, anggaran RM130 je. So, bulanan korang kena prepare RM11. So, kalau kira-kira balik, semua totalnya RM450 sebulan kalau korang nak kena prepare. Kalau korang berminat, motor pun tengah ready stock. Jangan lupa tekan link dekat bio sekarang.